Tuan-tuan, tu yang nak kata apa? Jadilah orang baik. Sudahlah duk bergaduh sama-sama kita. Sudah. Jadi orang baik. Baik maksudnya apa? Sama kita Islam berbaik-baik. Sudah. Sampai ustaz sama ustaz pun hang duk sigung aku duk sigung hang. Hang duk rimbuk aku duk rimbuk hang. Hang katakan aku katakan hang. Apa nak jadi? Kalau hak mengaji agama pun macam tu, hak duk dengar ni macam mana? Sudah, tuan-tuan. Masjid ini apa dia? Masjid ini tempat kita nak dekat diri dengan Allah. Tempat kita nak bersedara. Tempat kita nak wujudkan solidariti. Tempat kita nak jadi, kita orang Islam, kita bersatu di atas Islam. Jangan jadi orang jahat. Tuan-tuan, kita duk main Facebook. Kita duk post masuk. Posting yang boleh mencetuskan kebencian orang kepada seseorang. Itu jahat. Saja pi post satu benda, nak bagi bertelaga, nak bagi tabik api. Itu jahat. Itu niat jahat dan itu kerja jahat. Yang apa? Yang jahat yang cuba dia semai itu membawa kepada kemusnahan di kalangan orang Islam. Apa masalah kita? Kita tak boleh ajak orang supaya berbaik-baik. Apa masalah kita? Apa sakit yang ada dalam hati kita sampai kita suka tengok orang berbalah?